Kalau kita tak nak ikan tilapia, kita mesti nak makan ikan tilapia. Lagi mudah, lagi jimat. Sebab sekarang kos harga barang semuanya melambung tinggi. Apa salahnya kalau kita buat ternakan sendiri macam saya ni, boleh makan ikan tilapia. Okey, kebetulan hari ni ada request daripada anak saya sendiri. Dia cuti hari ni, katanya nak makan ikan tilapia. Kebetulan pula pada 2-3 hari yang sudah tu saya ada lepaskan anak-anak yang bakal induk ni, anak ikan tilapia yang bakal induk ni, yang saiz dah 3 jari tu, saya masukkan ke dalam kolam induk tu. Jadi ada lebihan di dalam kolam tu, saya akan ambil yang besar-besar tu. Hari ni saya nak kongsi macam mana saya tangkap ikan tilapia tu dekat dalam kolam induk yang di depan tu. Lama dah saya tak review pasal kolam yang depan tu, jadi rindu pula kali ni kan. Okey, kali ni okey, jom saya nak kongsikan bagaimana saya tangkap ikan tilapia tu. Jadi tangguk yang saya guna ni agak panjang sedikit lah, dia agak labuh sedikit. Kalau saya tangkap ikan tilapia tu, jadi sempatlah saya nak tengok jantan betina ataupun macam mana. Tapi yang besar-besar tu memang saya angkat lah buat lauk lah, sebab dah untuk return daripada kolam saya ternak saya sendiri ni, untuk yang makan-makan induk tu pun dah masuk. Jadi sebenarnya kalau kata untuk daripada buat pemakanan ni, saya dibuat sendiri. Jadi kalau kata ikan ni, yang baru masuk, yang lama saya angkat. Yang baru masuk, yang lama saya angkat. Jadi sentiasa ada untuk bekalan protein ikan tilapia dekat rumah saya ni, boleh dibuat pemakanan untuk keluarga juga. Okey, jom. Sekarang ni saya nak kongsi bagaimana saya tangkap ikan tilapia ni dekat depan rumah saya tu. Okey, jom. Kolam ni saya akan keringkan air. Jadi secara tak langsung saya akan cuci dalam kolam ni dan saya akan ambil ikan ni untuk dibuat lauk. Tapi kali ni air dalam kolam ni cantik lagi. Saya tak perlu keringkan lagi. Saya cuma nak gunakan jaring ni. Okey. Standby ni. Okey. Dulu kalau ikut sebetulnya yang tengah ni memang tak ada, saya tak letak yang ni, lebih senang lah kalau saya nak ambil. Tapi sekarang ni saya letak pasu ni sebagai hiasan, jadi masalah juga saya nak tangkap ikan ni, jadi susah juga. Sebab tu saya pakai jaring ni lah, lebih mudah. Okay. Saya akan buat macam ni. Saya akan tahan di hujung ni. Dan okey. Ini saiz yang tak berapa besar, saya akan cari yang besar lagi. Saya akan cari yang lebih besar. Okey. Saya akan cari yang lebih besar. Susah juga nak ambil ni. Okey, saya akan cuba lagi. Okey, saya akan letak sini. Saya akan cuba halau ikan ni pergi ke sana. Buat macam ni. Macam ni lebih mudah. Okey. Saya akan stopkan di sini. Saya akan rapatkan di sini. Okey, nampak. Okey. Okey. Oh. Okay, ikan ni ikan betina. Kalau tengok daripada sifat fizikal dia memang ikan betina. Jadi saya akan lepaskan dulu. Saya akan tengok. Saya akan cuba lagi sekali. Saya akan cuba lagi. Memang satu aktiviti yang kalau buat 2 orang lagi mudah lah, senang. Tapi sebab saya nak buat seorang-seorang saja, jadi susah sikit. Saya akan cuba halau. Ini susah juga. Okey. Dah terperangkap dah. Saya akan tengok yang mana lebih besar. Saya akan tengok. Okey, yang ni besar. Ini besar. Ini saiz dia hampir sekilo lah kalau tengok macam ni.
Saiz ni besar. Saya akan tengok dulu jantan atau betina. Okey, ini jantan. Ini saiz jantan. Jantan. Okey, nak berapa ekor? 2, 1, 2. Lagi sekok. Ambil satu. Okey, saya akan tengok lagi satu. Saya akan ambil lagi satu. Okey, dah masuk rangkap lah. Okey. Terlepas pula. Penat juga. Sebenarnya ikan ni dia macam dah tahu dah kata nak ambil yang dia dah lari masuk buah titik ni. Okay, kita akan cuba. Saya akan menghalau yang sebelah sini. Saya akan cuba. Okey, saya nak kongsi. Yang ni yang baru lepas tu. Yang 2-3 hari sudah tu selepas untuk yang ni untuk induk yang baru ni. Ini untuk induk yang baru. Ini saiz ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni yang jantan. Saiz besar. Hampir 1 kilo saiz dia. Okey, saiz yang besar. Hampir 1 kilo saiz ni. Okey, saya ambil 2 ekor dulu. Okey. Okey, ini adalah hasil daripada tangkapan saya dalam kolam ni. Saya akan bawa ke dapur untuk disiang dan dijadikan lauk. Okey, ini adalah ikan yang saya ambil tadi, 2 ekor. Jadi kalau ikut dia permintaan anak saya tu, dia nak ambil seekor saja yang besar tu. Tapi saya ambil extra lah. Mungkin hari ni sebab mungkin anak saya cuti hari ni, buat makan-makan sikit, boleh lebih sikit lah. Saya ambil extra lebih seekor. Okey, saya boleh kongsikan saiz ikan yang saya ambil tadi. Tadi ada 2 ekor tu. Jadi korang boleh nampak lah macam mana saya kongsikan macam mana saya ambil ikan tilapia tu. Kalau kata dulu memang saya akan keringkan air dalam tu, tapi sekarang ni kalau nak keringkan air tu daripada segi kos agak merugikan jugalah, sebab air dalam tu masih elok lagi. Jadi saya cuma buat macam tadi, lebih senang. Kalau kata nak tangkap ikan yang macam tu, mungkin korang boleh nampak lah, ataupun mungkin korang nak pancing dalam kolam sendiri ataupun nak menjala di dalam kolam sendiri. Kalau kolam yang besar boleh, tapi kolam yang sederhana macam tu, saya akan buat satu jaring lah yang mudah untuk saya tangkap. Saya nak kongsikan saiz ikan yang saya ambil tadi.
Okey, yang ni saiz yang kecil sedikit. Tak sampai sekilo. Tapi ukurannya lebih satu kaki. Lebih daripada satu kaki. Saiz jantan yang besar. Okey, saya ambil yang lagi satu. Ni memang besar. Berat dia kemungkinan lebih daripada 1 kilo. Lebih daripada 1 kilo. Saiz yang besar. Induk jantan. Nampak? Saiz yang 1 kilo lebih. Berat dia saya jangka lebih daripada 1 kilo. Panjang dia lebih daripada 1 kaki. Saiz yang besar. Ikan fresh. Kalau ikan yang macam ni, saiz yang macam ni, kalau kata dibuat pemakanan ataupun dibuat lauk lah untuk family ni memang terbaik lah. Kalau kata untuk kos beli, harga beli sekarang ni 1 kilo, ikan tilapia merah 1 kilo dah lebih, kalau tak silap saya RM15 1 kilo. Ikan tilapia merah. Kalau kata dibuat ternakan sendiri ni, lebih bagus lah, lebih senang. Kita tahu tahap kebersihan ternakan kita ni, kita tahu, lebih terjamin lah. Okey, nampak saiz macam ni. Okey, untuk video ni saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sesiapa yang sudi menonton video ni. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebarang komen, sebarang idea, kau boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.